sudah dekat. Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit persediaan sebelum peperiksaan. Yang pertama, follow ulang kali sikit-sikit tapi konsisten. Jangan mengulas minit. Bacalah setiap hari walaupun sekejap. Sebab dengan cara ini, kita lebih mudah untuk ingat. Kedua, pastikan kita faham. Bukan semata-mata. Kalau tak faham, tanya cikgu atau kawan. Sebab bila faham, kita tak mudah untuk lupa. Seterusnya, buat latihan soalan atau latihan dalam buku. Sebab dengan cara ini, boleh bantu kita biasakan diri dengan format soalan. Sebelum ke sekolah, bagi orang agama Islam, jangan lupa untuk salam ibu bapa, mohon restu dan keberkatan daripada ibu bapa kita. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, boleh juga meminta restu, segala semangat, segala sokongan daripada ibu bapa atau penjaga. Seterusnya, makan makanan sihat. Jangan skip makan, ambil sarapan. Waktu rehat, kita perlu makan. Tenaga penting supaya kita tak letih masa jawab soalan. Inilah awal sebab otak kita boleh berehat untuk bekerja dalam exam. Akhir sekali, yakinlah dengan diri sendiri. Percayalah bahawa kita sudah berusaha sebaik mungkin. Saya doakan kamu semua berjaya dengan cemerlang. Terima kasih.